Tahu tak, pada 14 Julai 2019, di pesisiran pantai Seacrest, Florida, sebuah percutian keluarga yang sepatutnya penuh dengan kegembiraan telah bertukar menjadi sebuah tragedi yang ngeri. Frederick Pepperman, seorang bapa berusia 53 tahun dari Tennessee, sedang bersantai bersama isteri dan 3 anak perempuannya apabila keadaan laut tiba-tiba berubah menjadi ganas. Anak bongsunya, Grace, yang berusia 16 tahun, telah terperangkap dalam arus laut riptide yang sangat kuat. Kemudian diikuti oleh 2 lagi kakaknya, Olivia dan Catherine, apabila mereka cuba terjun untuk menyelamatkan adik mereka dan turut ditarik ke tengah lautan. Melihat ketiga-tiga anak perempuannya sedang bergelut di tengah ombak, Frederick tanpa berfikir panjang terus melompat ke dalam air. Dengan menggunakan segala tenaga yang ada, dia berenang sekuat hati meredah arus deras demi mencapai anak-anaknya. Frederick berjaya memegang mereka dan menolak mereka naik ke atas sebuah papan luncur yang dibawa oleh ahli keluarga yang lain. Walaupun badannya sudah letih dan tidak berdaya akibat tekanan ombak, dia tetap memastikan keselamatan anak-anaknya sehingga ke saat-saat akhir sebelum dia sendiri hilang kesedaran di dalam air. Orang ramai yang berada di pantai berjaya menarik Frederick keluar ke daratan dan memberikan bantuan pernafasan CPR. Namun, wira ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir setibanya di hospital. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Frederick kepada anak-anaknya sebelum dia tenggelam adalah, "I got you." Ia merupakan sebuah janji terakhir seorang bapa yang sanggup meredah apa sahaja demi nyawa anak-anaknya. Isterinya kemudian menyatakan dengan penuh sebab bahawa tanpa pengorbanan suaminya, dia pasti akan kehilangan ketiga-tiga anak mereka pada hari yang malang itu. Kisah Frederick Pepperman sering diceritakan semula sebagai simbol kasih sayang seorang bapa yang sanggup mengorbankan diri untuk anak-anaknya. Walaupun pengorbanannya sangat menyedihkan, legasi keberaniannya terus hidup melalui ketiga-tiga anak perempuannya yang kini sudah dewasa. Namun, terdapat satu perkara yang jarang diketahui mengenai keadaan laut pada hari tersebut yang menjadikan tindakan Frederick sebenarnya lebih luar biasa. Apa yang sebenarnya didedahkan melalui laporan cuaca dan saksi kejadian adalah pantai itu sepatutnya dikibarkan dengan bendera merah berkembang untuk memberikan amaran yang bermaksud air laut ditutup sepenuhnya kepada orang awam kerana keadaan arus yang terlalu berbahaya dan boleh membawa maut. Tetapi apa yang mengejutkan adalah Frederick sebenarnya bukanlah seorang perenang yang mahir dan dia mempunyai masalah kesihatan yang berkait dengan jantungnya. Dia sedar bahawa peluangnya untuk selamat dalam arus sekuat itu adalah mustahil. Jadi, Frederick tidak terjun ke dalam air dengan harapan dia akan selamat. Tetapi dia sebenarnya telah memilih untuk mati pada saat